Nabi sebut nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita di kalangan umat Nabi Muhammad. Kasiyat, pakai baju. Ariyat, telanjang bulat. Perempuan lainkah Nabi sebut ni? Tak, perempuan yang sama. Kasiyatun ariyat ni perempuan yang sama. Sifat pertama dia pakai baju, sifat kedua dia telanjang. Apa ni? Subhanallah. Tuan-tuan tahu apa dia? Maksudnya hak macam yang kita tengok hari ni. Yang pertama pakai jubah, tapi jubah tu dia transparent, kulit pun boleh nampak. Ada orang? Ada. Tengok malam-malam anugerah. Amai pakai. Macam mana pakai tapi telanjang? Perempuan yang sama. Nabi kata aku tak pernah tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia pakai baju, punyalah ketat, semua lurah, semua bentuk nampak di tubuh dia. Ni dia hak Nabi sebut, kasiyat, ariyat, pakai baju tapi telanjang. Pakaian tu terlampau nipis, pakaian tu terlampau ketat, pakaian itu terlampau jarang, ataupun yang keempat, dia tutup sebahagian, dia buka sebahagian. Baju tu nampak macam baju kurung dah, dia turun lebih sampai ke lutut, sikit je tutup lutut, bawah kosong. Pula dah. Baju tak ketat, baju tak nipis, baju tak transparent. Dia tutup sikit saja. Atas ni ditutup sampai bawah lutut sikit, lepas tu kosong. Kasiyatun ariyat, pakai baju telanjang. Nabi kata la yadkhulnal jannah, tak masuk syurga. Dengar semua orang yang ada isteri yang tidak bertudung pada malam ni, daripada paling tinggi pegang jawatan sampai yang paling rendah. Dia yang tak tutup aurat ni bukan nanti kaya, hak miskin pun ada tak tutup aurat, takkan tudung. Nabi tidak sekadar menyebutkan la yadkhulnal jannah, wanita-wanita ni tak masuk syurga, wala yajidna rihaha, bau syurga pun tidak dibau, tidak diciumi.